Haji Hadi tetap di Rusila. Mak Sabu telah ke Rusia. Dulu Yang Berhormat Menteri Presiden Parti Amanah Negara yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu diejek. Diejek dengan pelbagai ejekan. Tapi kini Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Mohamad Sabu kini berada di Rusia. Dari ejekan Parti Nyamuk ke pentas antarabangsa, Parti Amanah Negara kini teguh melakar sejarah. Dalam rawatan rasmi ke Rusia, Yang Berhormat Datuk Seri Mohamad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Parti Amanah Negara, tampil sebagai simbol diplomasi yang berperisik dan berwibawa. Lawatan ke Rusia kali ini, beliau bersama dalam rombongan Yang Amat Berhormat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengukuhkan hubungan dua hala, khususnya dalam bidang perdagangan agrikultur, termasuk rundingan ekspor daging dan ayam Belanda dari Rusia ke Malaysia menjelang Christmas ini. Usaha ini disokong pemantauan ketat Jabatan Perkhidmatan Veteriner demi keselamatan makanan rakyat Malaysia. Parti Amanah Negara yang belum pun sampai sedekat kini membuktikan bahawa politik nilai dan dasar mampu membawa suara Malaysia ke mata dunia. Dan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Mohamad Sabu berada di barisan hadapan perjuangan ini. Di mana Hadi Awan?